Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Atira dari wartawan TV PSS SMK Bumbung. Dunia kian pantas berubah, pendidikan juga melangkah maju ke hadapan. Hari ini kita akan menyaksikan satu transformasi besar yang sedang berlaku, iaitu transformasi digital dalam dunia pendidikan. Mari bersama-sama kita telusuri bagaimana cahaya baru ini sedang menerangi lorong-lorong pembelajaran yang dahulunya gelap dan kini terbuka luas tanpa sempadan. Selamat datang ke dokumentari khas yang bertajuk Cahaya Baharu Pendidikan Digital. Kami akan membawa anda menelusuri kisah-kisah inspirasi, inovasi dan impak teknologi dalam memperkasakan guru, pelajar dan komuniti. Dahulu, beginilah suasana kelas kami. Papan putih, nota panjang, disalin satu persatu. Guru mengajar, kami mendengar. Tapi, kadangkala sukar dipahami. Pendidikan dahulu bergantung sepenuhnya pada buku dan tulisan sahaja. Namun kini, dunia pendidikan berubah. Dengan bahan digital, pembelajaran jadi lebih menarik, lebih interaktif. Kami tidak hanya belajar, kami mengalami di mana sahaja. Bila-bila masa, ilmu hanya di hujung jari. Jadi hadirin, jom sama-sama kita saksikan respon tentang penggunaan bahan digital di dalam kalangan guru dan pelajar. Saya dapati pelajar ni lebih teruja dan cepat faham sekiranya saya menggunakan pembelajaran dan menggunakan animasi sewaktu pembelajaran sains, dan mereka teruja dan banyak bertanya mengenai apa yang mereka kurang faham lah, terutamanya tentang konsep pembelajaran sains. Saya suka menggunakan Google Classroom sebab semua nota dan tugasan berada di sini. Saya suka belajar menggunakan Kahoot. Saya rasa lebih senang ingat fakta dan rasa seronok sebab rasa tengah bermain. Platform seperti Canva dan juga Padlet ini banyak membantu pelajar dalam mengekspresikan idea mereka dalam pembelajaran. Bahan berbentuk digital ini bukan sahaja membantu guru, tetapi juga dapat membantu pelajar untuk berkreativiti dalam pembelajaran mereka. Guru kini menjadi pemuda cara. Kami berinteraksi melalui platform digital seperti Google Classroom, Kahoot dan Quizizz. Nota digital, video pendidikan dan grafik interaktif membantu kami faham dengan lebih cepat. Belajar tidak lagi membosankan tapi penuh semangat. Video itu banyak membantu saya, especially when it comes to subjek yang susah macam sains. Topik-topiknya dari YouTube easy to understood and readable, and also can be understood dan difahamkan dengan lebih mudah apabila belajar dengan YouTube. So Google Classroom is so useful for students like me. So when I do my project or have it done by teachers, I will not get confused because it will all put in one file. Bahan digital bukan sekadar teknologi, ia adalah harapan yang merapatkan jurang pendidikan, memberi peluang sama rata kepada semua. Ini adalah langkah kita menuju pendidikan berkualiti dan seimbang. Bersama kita bangunkan negara dengan ilmu, teknologi dan semangat.